Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Cik Nazri, rakan-rakan seperjuangan saya, Saudara Hakim dan Saudara Hamidullah Yusof. Terlebih dahulu saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan atas kesempatan ini kerana dapat membentangkan tajuk yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan pada masa kini, iaitu guru dinamik pemacu kesamarataan pendidikan generasi madani. Jadi isu yang kami akan bentang adalah kami akan menganalisis isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya dari segi aspek gender dan kaum terhadap bidang pendidikan. Pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Saudara Hamidullah Yusof bin Ismail. Yang kedua adalah diri saya sendiri, Muhammad Hafiz bin Azizan, dan yang ketiga adalah Ahmad Hakim bin Rafidi. Baik, sebelum saya masuk kepada objektif kajian, saya akan menerangkan apa itu pendidikan. Jadi pendidikan merupakan asas utama dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu bersaing di peringkat global. Namun di sebalik kemajuan ini masih wujud isu ketidaksamaan dalam pendidikan akibat perbezaan sosio-budaya seperti bahasa, gender ataupun jantina dan kaum. Oleh itu, peranan guru sebagai ejen perubahan menjadi amat penting dalam memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang adil dan saksama tanpa mengira latar belakang mereka. Hari ini kita akan membincangkan secara ringkas mengenai isu ketidaksamarataan ini dan bagaimana guru berperanan sebagai pemacu perubahan dalam mencapai kesamarataan pendidikan untuk generasi madani yang inklusif dan progresif. Okey, objektif kajian adalah kita akan menganalisis isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya dari segi aspek bahasa, gender dan kaum dalam bidang pendidikan. Yang keduanya, kita akan menghuraikan peranan guru sebagai ejen perubahan dalam menangani ketidaksamaan pendidikan. Baik, pertama sekali kita akan pergi ke bahagian pengenalan, iaitu latar belakang pendidikan di Malaysia. Jadi kita tahu Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi identiti negara kita yang unik, namun ia turut membawa cabaran dalam memastikan perpaduan dan integrasi nasional terus terpelihara. Dalam konteks ini, pendidikan berperanan penting sebagai alat penyatuan yang mampu membentuk generasi berfikiran terbuka, berilmu dan berdaya saing. Yang pertamanya adalah pendidikan sebagai alat pemancing perpaduan nasional. Pendidikan merupakan tunjang utama dalam membentuk perpaduan di Malaysia melalui sistem pendidikan yang inklusif. Nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, toleransi dan penerimaan kepelbagaian budaya dapat dipupuk sejak usia muda. Falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan bahawa matlamat utama pendidikan ialah melahirkan individu yang seimbang dan harmonis sekaligus menjadi asas kepada pembinaan masyarakat yang bersatu padu. Sebagai contoh, subjek sejarah dan pendidikan moral di sekolah membolehkan pelajar memahami kepelbagaian budaya serta peristiwa yang penting dalam membentuk Malaysia moden. Selain itu, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan juga memperkukuhkan hubungan antara kaum melalui aktiviti seperti sukan dan kebudayaan. Kajian juga menunjukkan bahawa pelajar yang menyertai aktiviti silang budaya ini lebih memahami dan menghormati perbezaan sekaligus mengurangkan sikap prejudis dan stereotip. Tambahan pula, perayaan secara bersama di sekolah seperti Hari Kebangsaan, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Hari Aidilfitri dapat mampu mengukuhkan hubungan antara pelajar yang berbilang kaum. Pendekatan ini bukan sahaja mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia, malah mewujudkan suasana yang harmonis dan saling menghormati. Jadi, selain itu juga ketidaksamaan akses dan peluang pendidikan di Malaysia.
berkaitan dengan tajuk ini. Di sebalik pendidikan yang sebagai pemangkin perpaduan, ketidaksamaan dalam akses dan peluang pendidikan itu masih wujud, terutamanya antara kawasan bandar dan luar bandar. Statistik Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan bahawa pelajar di luar bandar menghadapi kekurangan infrastruktur asas seperti kemudahan internet, perpustakaan dan makmal yang lengkap. Hal ini membataskan peluang mereka untuk berdaya saing secara adil dengan rakan sebaya di kawasan bandar. Sebagai contoh, seorang pelajar di pedalaman Sabah perlu berjalan kaki sejauh 10 km untuk ke sekolah, pasti menghadapi cabaran yang lebih besar berbanding pelajar di kawasan bandar yang mempunyai akses mudah untuk ke sekolah. Ketidaksamaan ini juga memberi kesan secara langsung terhadap prestasi akademik dan peluang melanjut ke pembelajaran yang lebih tinggi. Menurut laporan UNESCO 2023, ketidaksamaan pendidikan yang berterusan boleh memperkukuhkan jurang sosioekonomi di mana golongan kurang berkemampuan lebih berisiko untuk tercicir dari sistem pendidikan. Untuk mengatasi isu ini, kerajaan telah melaksanakan inisiatif seperti program transformasi sekolah TS25 yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan di seluruh negara. Selain itu, program Jendela memperluaskan capaian internet di kawasan luar bandar bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Baik, isu yang ketiga adalah peranan guru dinamik dalam menangani ketidaksamaan pendidikan. Guru juga merupakan tulang belakang dalam merealisasikan kesamarataan pendidikan. Guru yang dinamik dan inovatif mampu menyesuaikan kaedah pembelajaran mengikut keperluan pelajar yang berbeza-beza. Pendekatan pembelajaran yang inklusif boleh membolehkan semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi geografi mendapat peluang pembelajaran yang sama rata. Baik, pertama sekali kita akan pergi ke aspek yang pertama, iaitu aspek bahasa. Jadi aspek bahasa merupakan salah satu isu ketidaksamaan dalam pendidikan. Seperti kita tahu, isu ini penting kerana bahasa merupakan medium utama dalam proses pembelajaran. Apabila terdapat halangan dalam penguasaan bahasa, ia akan memberi kesan secara langsung kepada prestasi akademik pelajar. Yang pertama adalah cabaran bahasa di sekolah kebangsaan. Pertamanya, cabaran utama yang dihadapi ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah kebangsaan. Ini menjadi cabaran besar kepada pelajar bukan Melayu yang mungkin kurang fasih dalam bahasa Melayu. Akibatnya, mereka menghadapi kesukaran dalam memahami pembelajaran di dalam kelas, sekaligus menjejaskan pencapaian akademik mereka. Selain itu, pelajar di kawasan luar bandar menghadapi masalah dalam penguasaan bahasa Inggeris. Kelemahan ini berpunca daripada kekurangan pendedahan kepada bahasa tersebut di luar waktu persekolahan. Akibatnya, mereka menghadapi kesukaran dalam memahami subjek yang diajar di dalam bahasa Inggeris seperti subjek bahasa Inggeris sendiri, sains dan matematik. Bagi sekolah jenis kebangsaan pula seperti Sekolah Kebangsaan Cina SJKC dan SJKT, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, terdapat kekurangan bahan pengajaran dalam bahasa ibunda. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang kurang efektif terutamanya bagi pelajar yang lebih selesa belajar dalam bahasa pertama mereka. So, apakah implikasi terhadap pendidikan? Implikasinya adalah kelemahan dalam pemahaman soalan peperiksaan. Apabila pelajar tidak menguasai bahasa penghantar dengan baik, mereka menghadapi kesukaran memahami kehendak soalan walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang cukup dalam sesuatu subjek tersebut. Ini menyebabkan mereka gagal menjawab dengan tepat dan memberi kesan negatif terhadap keputusan peperiksaan. Yang keduanya adalah prestasi akademik yang rendah dalam subjek teras seperti sains dan matematik. Kelemahan bahasa khususnya dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar tidak dapat memahami konsep yang diajar. Ini mengakibatkan prestasi yang lemah dalam subjek yang memerlukan kefahaman secara teknikal dan analitikal. Yang ketiga adalah kadar keciciran yang tinggi di luar kawasan bandar. Kekurangan penguasaan bahasa menyebabkan pelajar mudah rasa tercicir dan hilang motivasi untuk belajar. Dalam jangka masa yang panjang, ini menyumbang kepada peningkatan kadar keciciran terutamanya dalam kalangan pelajar yang menghadapi
menghadapi kekangan sosioekonomi. Sebagai kesimpulan, dalam isu aspek bahasa ini, cabaran bahasa memberi impak yang besar terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Antara cabaran utama ialah kekangan bahasa penghantar di sekolah kebangsaan, kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggeris di kawasan luar bandar dan kekurangan bahan dalam bahasa ibunda di sekolah jenis kebangsaan. Kesan ataupun implikasinya jelas dalam kelemahan memahami soalan peperiksaan prestasi rendah di dalam subjek teras dan kadar keciciran yang tinggi. Oleh itu, langkah yang proaktif seperti menyediakan sokongan bahasa yang lebih baik dan memperkukuhkan program dui bahasa amat penting bagi memastikan kejayaan semua pelajar. Seterusnya kita akan pergi nombor 3 iaitu contoh situasi. Saya bacakan dulu. Pelajar orang asli di kawasan pedalaman Sarawak sukar memahami subjek kerana kekurangan pendedahan kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil mengalami kekurangan tenaga pengajar berkelayakan dalam bahasa Melayu. Baik, isu di sini sambungan daripada aspek bahasa tadi. Jadi isu pendidikan dalam kalangan pelajar di kawasan pedalaman dan sekolah jenis kebangsaan merupakan cabaran yang besar untuk cabaran besar yang memerlukan perhatian segeralah. Salah satu masalah utama ialah kesukaran pelajar orang asli di kawasan pedalaman Sarawak ataupun Sabah memahami subjek akibat kekurangan pendedahan kepada bahasa Melayu dan Inggeris. Kekurangan ini menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran secara berkesan. Faktor bahasa sangat memainkan peranan yang penting dalam pemahaman subjek teras seperti sains dan matematik. Tanpa asas yang kukuh dalam bahasa Melayu dan Inggeris, pelajar sukar memahami konsep-konsep yang disampaikan sekaligus menjejaskan prestasi akademik mereka. Statistik juga menunjukkan bahawa 55% pelajar luar negara, pelajar luar bandar gagal dalam subjek bahasa Inggeris dalam sijil pembelajaran Malaysia. Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun 2022. Ini membuktikan bahawa jurang penguasaan bahasa antara pelajar bandar dan luar bandar masih ketara. Selain itu juga sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil berhadapan cabaran yang sama. Kekurangan tenaga pengajar yang berkelayakan dalam bahasa Melayu menyukarkan proses pengajaran dalam pembelajaran. Guru yang tidak mempunyai kemahiran yang cukup dalam bahasa Melayu menghadapi kesukaran untuk menyampaikan kandungan subjek dengan lebih jelas sekaligus memberi kesan kepada pemahaman pelajar. Akibatnya, pelajar di sekolah jenis kebangsaan ini cenderung ketinggalan dalam mata pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Kesan daripada masalah ini boleh dilihat melalui kadar keciciran dalam kalangan pelajar orang asli. Statistik menunjukkan bahawa kadar keciciran pelajar orang asli adalah sebanyak 12%, jauh lebih tinggi berbanding kadar kebangsaan yang hanya 2%. Kadar keciciran yang tinggi ini membimbangkan kerana ia menggambarkan bahawa ramai pelajar tidak dapat melengkapkan pendidikan asas mereka. Keciciran ini bukan sahaja membataskan peluang mereka untuk melanjutkan pembelajaran, malah menyempitkan peluang pekerjaan di masa hadapan. Untuk menangani isu ini, beberapa langkah perlu diambil. Yang pertama adalah menyediakan program sokongan secara intensif untuk pelajar di kawasan pedalaman dan sekolah jenis kebangsaan. Program-program ni boleh merangkumi kelas bahasa, modul ataupun latihan berfokuslah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Keduanya, meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan di kawasan luar bandar dan sekolah jenis kebangsaan. Ini juga boleh dilakukan sebagai insentif khas kepada guru yang bersedia berkhidmat di kawasan pedalaman, serta memperbanyakkan program latihan khusus bagi mengukuhkan kemahiran pengajaran bahasa. Ketiga adalah melaksanakan pendekatan pendidikan berasaskan budaya yang mengambil kira latar belakang pelajar. Pendekatan ini membolehkan pembelajaran disampaikan dalam konteks yang lebih relevan kepada kehidupan seharian pelajar, sekaligus memudahkan pemahaman dan mengurangkan jurang bahasa. So, secara keseluruhan, masalah penggunaan bahasa di kalangan pelajar luar bandar termasuk pelajar orang asli dan sekolah kebangsaan memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan bersepadu dengan langkah yang sistematik dan berterusan. Jadi, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Ahmad Hakim akan menguraikan isu ketidaksamaan dalam pendidikan melalui aspek gender. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri kerana beri peluang kepada kami untuk menyampaikan maklumat ini. Yang pertama, apabila kita sentuh aspek gender, kita akan lihat cabaran yang dihadapi oleh gender ataupun jantina. Yang pertama adalah perbezaan penglibatan dalam aktiviti STEM seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kita akan lihat bahawa aktiviti STEM ini hanya dimonopoli oleh golongan lelaki berbanding golongan wanita. Dan kita akan lihat perempuan pula lebih cenderung kepada aktiviti-aktiviti seperti sastra dan kemanusiaan. Kemudian, ketidakseimbangan dalam penglibatan aktiviti pimpinan dan sukan. Kita akan dapat lihat bahawa aktiviti kepimpinan seperti badan beruniform, seperti kadet yang kita tahu seperti pengakap, kadet remaja sekolah, bomba, semua ini didominasi oleh golongan lelaki. Manakala perempuan lebih cenderung kita dapat lihat hanya tertumpu kepada puteri Islam. Setengah sekolah hanya menghadkan bagi perempuan memasuki aktiviti kurikulum seperti puteri Islam sahaja. Maka ini tidak akan membuatkan pelajar perempuan sebagai contoh memang minat untuk menjadi bomba. Tetapi sekolah menghadkan hanya perempuan boleh memasuki putera Islam. Ini akan membuatkan cita-citanya terbantut. Kemudian dari segi sukan pula, kita akan lihat bahawa lelaki lebih mendominasi daripada segi sukan. Dan implikasinya adalah kurangnya pelajar perempuan dalam bidang sains dan teknologi kerana tidak ramai yang diberi peluang. Yang kedua, peluang kerjaya dalam bidang STEM lebih memihak kepada lelaki kerana ketika di institusi atau di sekolah lebih cenderung kepada golongan lelaki dalam bidang STEM. Dan akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perwakilan pelajar dalam organisasi sekolah. Sekarang saya akan mengemukakan contoh atau situasi yang berlaku. Yang pertama, hanya 35% pelajar perempuan memilih aliran STEM berbanding lelaki. Lelaki pula adalah 65%. Jadi ini menunjukkan lelaki lebih cenderung dengan skala yang besar. Kemudian dari segi kepimpinan, 70% pemimpin badan beruniform di peringkat sekolah adalah pelajar lelaki. Perempuan hanya akan mengetahui hanya dalam bidang sekiranya kita tengok puteri Islam. Jadi di sini kita akan lihat bahawa apabila proses ini terus berterusan, ini akan menjadi normalisasi terhadap masyarakat. Kemudian, statistik 30% pelajar perempuan terlibat dalam aktiviti kepimpinan di sekolah. Hanya 30% pelajar perempuan terlibat. Kemudian, 65% pelajar lelaki pula menyertai pasukan berpasukan berbanding 20% pelajar perempuan. Jadi ini menunjukkan betapa luasnya jurang perbezaan di antara lelaki dan perempuan di dalam bidang STEM yang pertama. Kemudian dalam kepimpinan. Kalau di sekolah kita akan sebutkan dalam bidang badan beruniform. Kemudian dari statistik yang kita nampak tadi bahawa aktiviti pun turut dikuasai oleh pelajar lelaki. Ini menunjukkan bahawa tiada keseimbangan dalam jantina. Sekarang kita akan masuk isu ketidaksamaan dalam pendidikan melalui aspek kaum. Yang pertama, cabaran kaum. Iaitu jurang kualiti pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar. Ini kita dapat lihat bahawa penilaian dari sumatif
ataupun formatif, kita dapat lihat bahawa jurang markah yang mana lebih didominasi oleh penduduk bandar. Perbezaan infrastruktur antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ini juga adalah ketidaksamaan dalam pendidikan. Kenapa? Kerana infrastruktur merupakan elemen yang penting dalam membina kepribadian, dalam membina proses pembelajaran yang berkualiti. Sekiranya infrastruktur itu tidak disamaratakan, maka kita akan lihat sekolah kebangsaan lebih mendominasi, melebihi sekolah jenis kebangsaan. Kemudian, ketidakadilan dalam pengagihan peruntukan pendidikan. Jadi, peruntukan adalah suatu perkara yang penting kerana ia akan merupakan gerak kerja di dalam sekolah itu adalah terlibat apabila peruntukan disediakan dengan mencukupi. Sekiranya peruntukan itu tidak mencukupi, maka segala program yang diaturkan oleh sekolah mungkin tergendala ataupun serba tidak cukup. Apabila tiga perkara itu mempunyai satu kepincangan, maka kita akan lihat implikasi terhadap pendidikan, iaitu kekurangan tenaga pengajar berkelayakan di kawasan luar bandar. Kerana apabila kualiti pendidikan itu lebih diutamakan kepada sekolah bandar, jadi guru-guru ataupun tenaga pengajar yang berkelayakan lebih berminat untuk berada di bandar. Kemudian, kualiti pengajaran yang rendah di sekolah ke sekolah yang rendah di sekolah kurang kemudahan. Jadi, kualiti pengajaran yang rendah ini di sekolah akan mendapatkan kurang kemudahan. Jadi, kemudahan-kemudahan akan menyebabkan hanya sekolah kebangsaan mempunyai kemudahan yang luar biasa ataupun yang lebih hebat berbanding sekolah jenis kebangsaan. Kemudian yang terakhir, kadar keciciran tinggi dalam kalangan pelajar luar bandar. Apabila kita tidak memfokuskan, kita menganaktirikan pelajar luar bandar, maka minat mereka akan semakin berkurang dan akhirnya mereka akan hilang minat untuk belajar dan pada titik terakhirnya adalah keciciran dalam kalangan pelajar seperti tidak hadir di dalam sekolah ataupun sering ponteng, tidak datang kelas ataupun sering melakukan masalah, sering melakukan kesalahan kerana mereka menganggap diri mereka tidak dihargai. Contoh dan situasi. Yang pertama, sekolah di pendalaman Sabah dan Sarawak kekurangan tenaga pengajar dalam subjek teras. Ini jelas apabila banyak berlaku kelompongan dari jawatan guru di sekolah pendalaman Sabah dan Sarawak. Yang kedua, sekolah bandar menerima kemudahan makmal sains yang lengkap, tetapi sekolah luar bandar tiada bahan yang mencukupi, tiada alatan yang mencukupi. Kemudian statistik, kadar keciciran pelajar luar bandar 8% berbanding pelajar bandar yang hanya 2%. Pencapaian UPSR pada zaman dahulu, pelajar bandar kita lihat. Maksudnya masalah ini sudah berlaku dari zaman UPSR lagi, iaitu 75% lulus berbanding pelajar luar bandar hanya 45%. Jadi kita lihat di sini bahawa bagaimana sekiranya ia tidak disamaratakan, maka kita akan lihat pelajar yang berada di pedalaman atau Sabah dan Sarawak ataupun sekolah jenis kebangsaan apabila tidak disamaratakan, maka ia akan berlaku keciciran di sesuatu pihak dan akhirnya
hanya pelajar-pelajar yang ditumpu oleh infrastruktur, oleh tenaga pengajar saja yang akan melonjak ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Hafiz bin Azizan dan Ahmad Hakim bin Rafidi atas pembentangan sebelum ini. Seterusnya, saya akan menyambung pada bab peranan guru sebagai ejen perubahan. Okey, yang pertama, guru sebagai pemudah cara. Maksudnya, peranan pertama seorang guru ialah sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan kita yang semakin kompleks ni dan dunia pendidikan yang berbilang kaum, guru perlulah memainkan peranan sebagai fasilitator yang membantu pelajar memahami ilmu dengan pendekatan yang inklusif dan inovatif. Okey, contoh dia di sini penyediaan bahan pengajaran dalam pelbagai bahasa. Maksudnya guru perlu sediakan bahan pengajaran dalam pelbagai bahasa bagi memudahkan setiap pelajar dapat memahami ilmu tu dengan lebih efisien ataupun berkesan. Terutamanya bagi pelajar yang datang dari latar belakang bahasa yang berbeza seperti uh, Cina atau India. Bagi contoh, bahan pengajaran yang boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin boleh membantu pelajar memahami konsep dengan lebih baik. Okey, seterusnya guru sebagai pemudah cara ialah menggalakkan pembelajaran berasaskan teknologi dan inovasi. Maksudnya guru perlu memperkenalkan pembelajaran berasaskan teknologi seperti penggunaan Google Classroom, Kahoot, Quizzes dan platform pembelajaran dalam talian. Okey, seterusnya guru sebagai penyokong. Maksudnya selain menjadi pemudah cara, guru juga perlu memainkan peranan sebagai penyokong kepada pelajar dalam pelbagai aspek akademik dan co-curriculum. Contohnya di sini memberi bimbingan akademik kepada pelajar yang lemah. Maksudnya setiap pelajar ni dia mempunyai tahap penguasaan yang berbeza-beza. So guru perlulah mengenal pasti kelemahan pelajar tersebut dengan menyediakan kelas tambahan ataupun sesi bimbingan individu untuk membantu pelajar tersebut mengatasi kelemahan. Bagi contoh, guru boleh mengadakan membuat kelas pemulihan bagi subjek yang sukar seperti contohnya sains dengan matematik. Okey, seterusnya menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Maksudnya di sini guru juga perlu menyokong pelajar dalam aktiviti co-curriculum seperti sukan, kelab dan persatuan. So melalui penyertaan pelajar dalam aktiviti ini, pelajar tersebut dapat membina kemahiran insaniah seperti kepimpinan, kerjasama dan memupuk keyakinan diri dalam diri mereka. So, gurunya aktif dalam aktiviti kurikulum mampu memberi dorongan moral kepada pelajar untuk terus terlibat dalam aktiviti yang bermanfaat. Peranan ini juga dapat memastikan pelajar mendapat sokongan yang mencukupi bukan sahaja dalam aspek akademik, malah dalam membentuk sasiah dan bakat mereka. Okey, seterusnya poin yang ketiga, guru sebagai pencetus integrasi. Poin yang pertama, menggalakkan aktiviti silang budaya seperti pameran makanan tradisional dan persembahan kebudayaan. Maksudnya apa dah? Guru memainkan peranan penting sebagai pencetus integrasi dalam kalangan pelajar yang datang daripada sosio budaya yang berbeza. Bagi contoh, pameran makanan tradisional boleh diperkenalkan pelajar kepada makanan masyarakat Melayu, masyarakat Cina, India dan etnik-etnik lain sekaligus memupuk rasa hormat dan penerimaan terhadap kepelbagaian budaya. Okey, seterusnya melaksanakan program mentor-mentee untuk menghubung
pelajar dari pelbagai kaum. Program mentor-mentor ni boleh dijadikan platform untuk menghubungkan pelajar daripada latar belakang yang berbeza. Contohnya pelajar senior boleh bertindak sebagai mentor untuk membantu pelajar junior dalam akademik dan juga aktiviti co-curriculum. Program ini bukan saja dapat memupuk semangat perpaduan tapi juga dapat membantu pelajar menyesuaikan diri dalam persekitaran yang lebih kondusif. Peranan ini juga amat penting dalam membentuk perpaduan dalam kalangan pelajar dan mewujudkan persekitaran yang harmoni dan saling menghormati. Okey, seterusnya kesimpulan daripada isu-isu yang telah kita bincang dan bentang sebelum-sebelum tadi. Pendidikan adalah asas utama dalam membina perpaduan masyarakat dan memastikan kesamarataan peluang dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bahasa dan budaya. Guru dinamik memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang inklusif dan mesra budaya untuk menangani ketidaksamaan dalam pendidikan dari aspek bahasa, gender dan kaum. Pelaksanaan program seperti Linus dan Sekolah Amanah telah membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan memastikan tiada pelajar yang tercicir. Prinsip tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir menekankan keperluan untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar tanpa diskriminasi. Dengan peranan aktif guru dalam menyokong dasar pendidikan yang adil dan inklusif, perpaduan nasional dapat diperkukuhkan dan generasi madani yang berilmu, bersatu dan harmoni dapat dibentuk. Okey, so bahasa mudahnya peranan guru dalam pendidikan ni bukan saja mencorakkan masa depan pelajar, malah mampu memperkukuhkan perpaduan nasional. Usaha yang berterusan dari para guru ni, kita mampu melahirkan generasi madani yang berilmu, bersatu dan harmoni. Generasi ini juga bukan saja cemerlang dalam akademik, tapi turut mempunyai nilai moral yang tinggi, sangat menghormati perbezaan dalam masyarakat. So, akhir sekali, guru adalah tunjang utama kepada sistem pendidikan negara dengan pendekatan dan pengajaran yang inklusif dan berkesan. Guru dapat memastikan tiada pelajar yang tertinggal atau terpinggir dalam arus pendidikan negara. So, marilah kita bersama-sama menyokong usaha murni para guru dalam membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.